Untuk yang ni korang ialah paperclip yang padu. Dia datang sekali dengan manik-manik diamond macam ni. Jadi dia nampak lebih fresh. Trend sekarang memang semuanya chrome. Kalau korang pergi dekat kedai emas luar-luar kan, semua pun kebanyakannya celup dengan warna chrome. Walaupun dia punya paperclip tu nipis-nipis, tapi dia lebih berat dan lebih padat daripada kita punya paperclip yang lama tau. Sebabnya kita dah compress dia, kita dah padatkan dia. Sebab tu dah dia jadi nipis-nipis, tapi dalam dia berisi, lebih susah putus, lebih susah kemas. Daripada jauh korang nampak macam pakai boba tau. Bila orang main dekat-dekat, campuran paperclip dengan boba ke? Sebab kan manik-manik tu datang dengan warna chrome pula, memang lebih terangkat lah warna dia, lebih pop up, lebih menonjol. Korang jangan risau, warna chrome tu bukanlah fake ke, tipu ke. Yang tu cumalah celupan warna saja. Kalau awak kikis dia still sama je warna dengan ni. Yang paling ringan saya ada untuk yang ada love ni, berat 3.58 gram. Hai korang, Arisa sini. Untuk akak-akak yang nak maklumat lebih lanjut ataupun nak lebih item trending-trending, boleh berhubung dengan admin kita melalui aplikasi WhatsApp.